Alah lah. Nampak apa tu? Bayang-bayang Aku nak penat study. Korang ni bazir masa tak? Saya tak ajar aku tu. Cuma Tak ajar ajar aku tu. Cuma sekali. Ni baik. Jom sekali tu. Baik. Kau. Apa. Defeat. Aduh, asyik lu straight je. Buat Kau benda lah ni, lain. aku cakap tadi. Yelah, aku pun tak expect benda boleh jadi. Kalau aku study lah. Lepas tu. Buat masa tu. Ni apa benda? Sekejap, cuba kau tengok ni sekejap. Pasal video ni kata satu produk ni boleh sembuhkan macam-macam penyakit. Kalau ramai share betul kan? Takkan semua orang salah. Sumber dia dari mana? Yelah, kenapa kau nak petikaikan benda ni sumber daripada mana? Sebab kalau kau nak tengok kan, views dia dah berapa lah? Dah 300k. So mungkin benda ni dah betul lah sebab macam dah ramai orang tengok. Sebab kalau percaya tak berbukti pun boleh jadi masalah. Kita tak tahu benda ni sah ke tak. Tapi kalau orang percaya tak apa kan? Tak salah kan? Dalam falsafah ni, benda ni dipanggil epistemologi. Apa? Epistemologi. Apa dia cakap? Kalau korang nak tahulah kan, epistemologi ni dia tentang kajian ilmu dan kebenaran. Macam apa Plato, bukan Plato game ni Plato ahli falsafah. Dia cakap ada 3 elemen tau. 3. Elemen pertama adalah kepercayaan, yang kedua kebenaran, dan yang ketiga adalah justifikasi. Tu macam bapak aku cakap lah. Maksud dia? Cuba lukis. Ish kau ni. Kalau kau percaya sesuatu benda tanpa bukti yang kokoh, itu kepercayaan je, bukannya ilmu. Betul lah kata Hafiz tu. Sebab dalam falsafah Islam pun kata juga pasal benda-benda macam ni. Macam mana tu? Islam pun belajar yang ilmu ni datang daripada akal dan wahyu. Contohnya kita ceritalah pasal Al-Ghazali kan. Dia pun ragu-ragu dengan dia punya dia akal. So tapi akhirnya dia ni juga jumpa je kebenaran dia melalui petunjuk ilahi. So jadi tak semua benda viral kita kena percaya benda tu betul, kan? So sebenarnya epistemologi ni ajar kita untuk berfikir lah sebelum percaya. Tak apalah. Nanti lepas ni aku check dululah sebelum share ya. Yalah. Baik. Dalam dunia yang penuh maklumat sekarang ni, kebenaran tu tak boleh ditentukan melalui jumlah like dan juga share, tetapi oleh bukti dan juga kebijaksanaan. Mungkin apa yang kita perlukan hari ini bukan lebih banyak maklumat, tapi pemahaman tu yang perlu lebih banyak tentang ilmu dan juga kebenaran. Ingat, yang ramai tak selalunya betul, yang sedikit tak selalunya salah.